يا رحمن kertas sehari selembar belajar tajwid, belajar Quran bersama kita bersabar. Kertas, kertas, cahaya ilmu di dada. Kertas, kertas, indahnya membaca Al-Quran. Bismillah kita mulakan, huruf demi huruf dilafaz, makhraj sifat kita hayati, tajwid sempurna di jiwa. Kertas, kertas, cahaya ilmu di dada. Kertas, kertas, indahnya membaca Al-Quran. Kertas, kertas, cahaya ilmu di dada. Kertas, kertas, membaca Al-Quran dengan dan indah. Sehari selembar kita mulai sedikit demi sedikit, dengan izin Allah Ta'ala sempurna bacaan kita. Ya Rahman kertas sehari selembar belajar tajwid, belajar Quran bersama kita bersabar. Kertas, kertas, cahaya ilmu di dada. Kertas, kertas, indahnya membaca Al-Quran. Bismillah kita mulakan, huruf demi huruf dilafaz, makhraj sifat kita hayati, tajwid sempurna di jiwa. Kertas, kertas, cahaya ilmu di dada. Kertas, kertas, indahnya membaca Al-Quran. Kertas, kertas, cahaya ilmu di dada. Kertas, kertas, membaca Al-Quran dengan dan indah. Sehari selembar kita mulai sedikit demi sedikit, dengan izin Allah Ta'ala sempurna bacaan kita. Ya Rahman kertas sehari selembar belajar tajwid, belajar Quran bersama kita bersabar. Kertas, kertas, cahaya ilmu di dada. Kertas, kertas, indahnya membaca Al-Quran. Bismillah kita mulakan, huruf demi huruf dilafaz, makhraj sifat kita hayati, tajwid sempurna di jiwa. Kertas, kertas, cahaya ilmu di dada. Kertas, kertas, indahnya membaca Al-Quran.
demi sedikit. Dengan izin Allah Ta'ala sempurna bacaan kita. Ya Rahman. Kertas sehari selembar, belajar tajwid, belajar Quran, bersama kita bersabar. Kertas, kertas, cahaya ilmu di dada. Kertas, kertas, indahnya membaca Al-Quran. Bismillah kita mulakan, huruf demi huruf dilafaz, makhraj sifat kita hayati, tajwid sempurna di jiwa. Kertas, kertas, cahaya ilmu di dada. Kertas, kertas, indahnya membaca Al-Quran. Kertas, kertas, cahaya ilmu di dada. Kertas, kertas, membaca Al-Quran dengan dan indah. Sehari selembar kita mulai sedikit demi sedikit. Dengan izin Allah Ta'ala sempurna bacaan kita. Ya Rahman. Kertas sehari selembar, belajar tajwid, belajar Quran, bersama kita bersabar. Kertas, kertas, cahaya ilmu di dada. Kertas, kertas, indahnya membaca Al-Quran. Bismillah kita mulakan, huruf demi huruf dilafaz, makhraj sifat kita hayati, tajwid sempurna di jiwa. Kertas, kertas, cahaya ilmu di dada. Kertas, kertas, indahnya membaca Al-Quran. Kertas, kertas, cahaya ilmu di dada. Kertas, kertas, membaca Al-Quran dengan dan indah. Sehari selembar kita mulai sedikit demi sedikit. Dengan izin Allah Ta'ala sempurna bacaan kita. Ya Rahman. Kertas sehari selembar, belajar tajwid, belajar Quran, bersama kita bersabar. Kertas, kertas, cahaya ilmu di dada. Kertas, kertas, indahnya membaca Al-Quran. Bismillah kita mulakan, huruf demi huruf dilafaz, makhraj sifat kita hayat.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mulakan kelas percubaan pada malam ini, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya mulakan, saya nak pastikan di mana kamera dan suara saya dalam keadaan yang baik. Tuan-tuan boleh komen di ruangan komen, suara dan kamera saya dalam keadaan yang baik ataupun tidak, tuan-tuan. Tulis di ruangan komen, suara saya dalam keadaan yang baik ataupun tidak. Kamera saya jelas ke tak jelas, tuan-tuan? Kamera saya dalam keadaan yang baik ataupun tidak, suara saya dalam keadaan yang jelas ataupun tidak. Ada masalah sedikit teknikal dekat sini. InsyaAllah yang penting tuan-tuan nampak muka saya dan tuan-tuan boleh nampak di sini, tuan-tuan. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Saya nak minta tolong sedikit, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh share dekat mana-mana grup. Tuan-tuan mungkin ada kawan-kawan nak belajar tajwid. Boleh minta tolong share sekejap sebelum kita mulakan kelas kita pada malam yang mulia ini. Saya minta jasa baik tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh share supaya semua dapat manfaat, semua mendapat keberkatan insya-Allah dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh tuan-tuan, insya-Allah. Yang minta tolong share dulu live kita. Semoga kelas kita ni diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Sementara kita menunggu kehadiran semua tuan-tuan, insya-Allah kita buka majlis kita dengan membaca suratul Fatihah dan kita akan membaca doa. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Okay, baik tuan-tuan. Suara saya jelas ke tak jelas? Sekali lagi. Suara saya jelas ataupun tak jelas? Tuan-tuan boleh komen di ruangan komen. Sebelum saya mulakan kelas pengenalan ataupun kelas percubaan pada malam ini. Suara saya clear ke tak clear? Kamera saya terang ke tak terang? Tuan-tuan boleh komen di ruangan komen. Jelas? Semuanya jelas? Okey, baik. Terima kasih banyak tuan-tuan yang hadir. InsyaAllah saya rasa semua ramai dah kenal saya. Saya rasa semua dah pernah belajar dengan saya. Okey, baik, yang mana yang belum pernah kenal dengan saya, nama saya Muhammad Hakim Hanif. Tuan-tuan boleh panggil Ustaz Hakim. Dan pernah belajar di South Africa selama 7 tahun. Itulah tuan-tuan serba sedikit pengenalan berkaitan diri saya. Dan insya-Allah tuan-tuan, ini adalah kelas Qirtas sehari selembar. Di mana tuan-tuan adalah kelas ini fokus kepada tajwid dan makhraj. Kita ada kelas tajwid dan kelas makhraj. Di mana mungkin ada yang pernah belajar tajwid ni macam mana, ada yang pernah, mungkin ada yang dah lupa dah tuan-tuan. Tajwid ni macam mana? Jadi kita ulang balik. Mungkin ada yang dah lupa tajwid ni macam mana. Kita kenal balik tajwid ni satu persatu daripada awal. Sebab tajwid ni tuan-tuan adalah satu ilmu yang perlu diamal. Kalau tak amal, dia tak melekat tuan-tuan. Dia mesti diamal, mesti kita baca setiap hari. Itulah ilmu Al-Quran. Tak boleh kita lepas walaupun satu hari. Jelas ke tak jelas tuan-tuan? Jelas ke tak jelas berkaitan pengenalan diri saya? InsyaAllah saya rasa ramai dah kenal Ustaz Hakim. Okey. Okay, terbaik tuan-tuan. Jelas? Okey, baik, alhamdulillah. Sekarang ni tuan-tuan, kita ulang balik daripada awal ataupun mungkin ada yang baru nak belajar apa itu tajwid. Sekarang ni kita nak faham dulu tuan-tuan. Tajwid ini asal daripada mana tuan-tuan? Siapa yang tahu? Tajwid ini asal kalimahnya, asal perkataannya datang daripada mana? Asal kalimah tajwid. Siapa yang tahu tuan-tuan? Asal kalimah tajwid ini asalnya datang daripada mana? Yang kita dengar selalu tajwid. Tajwid ini asalnya datang daripada mana tuan-tuan? Tuan-tuan boleh cuba, boleh try di ruangan komen. Tajwid ni asalnya daripada mana? Asal kalimah tajwid. Ada tak siapa-siapa yang tahu asal kalimah tajwid? Kalimah tajwid itu sendiri asalnya datang daripada mana? Okey, baik. Asal kalimah tajwid tuan-tuan. Asal dia bermula daripada dalam bahasa Arab ada disebut sebagai jawwada yujawwidu tajwidan. Di mana datangnya perkataan tajwid itu daripada masdar yang asalnya datang daripada jawwada yujawwidu tajwidan. Dan di mana tuan-tuan, tajwid ni, makna tajwid tu sendiri adalah memperindahkan, mempercantikkan. Itulah tajwid.
mempercantikkan dan memperindahkan bacaan. Jadi tugas kita apa tuan-tuan? Tugas kita di sini adalah untuk kita mempercantikkan, memperbaikkan bacaan Al-Quran kita. Itulah datang asalnya kalimah tajwid. Jawwada yujawwidu tajwidan. Di mana inilah tuan-tuan, kelas ni insya-Allah akan mengajar tuan-tuan untuk kita macam mana kita nak cantikkan bacaan Al-Quran kita. Macam mana kita nak baiki, itulah tugas kita tuan-tuan. Untuk kita memperindahkan bacaan Al-Quran. Okey, baik. Sebagai pengenalan tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, ya betul. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Warattilil Qur'ana tartila. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, bacalah Al-Quran dengan tartil. Kita nak baca Al-Quran dengan tartil ni macam mana tuan-tuan? Macam mana? Apa maksud dia tuan-tuan? Di sini adalah satu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita memperindahkan, mempercantik, memperelokkan bacaan Al-Quran kita. Ini adalah perintah tuan-tuan. Warattilil Qur'ana tartila. Tuan-tuan boleh lihat di skrin ni. Warattilil Qur'ana tartila. Di mana Allah Subhanahu wa taala, bacalah Al-Quran dengan tartil. Jelas ke tak jelas tuan-tuan? Apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Inilah tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, di mana kita nak baca Al-Quran selepas ni. Mungkin kita tahu dah cara baca macam mana. Sekarang ni masalah dia untuk kita mempercantikkan bacaan. Untuk kita baca Al-Quran tu dalam keadaan yang terbaik. Keadaan yang paling bagus tuan-tuan. Itulah asal maksud daripada tajwid. Jawwada yujawwidu. Menjadi sesuatu, membuat sesuatu tu jadi cantik. Jadi lebih indah tuan-tuan. Macam mana kita nak indahkan bacaan kita? Dengan kita belajar tajwid. Dan tuan-tuan kena ingat di sini. Tajwid yang kita belajar, dia ada banyak. Dia ada banyak jenis. Ada yang macam ni, ada yang fokus kepada mat, ada yang fokus kepada sebutan huruf, ada yang fokus kepada hukum hakam, kena dengung ataupun tak kena dengung. Kita kena tahu semua. Semua ni kita kena tahu tuan-tuan. Kita kena kenal satu-satu. Kerana apa? Kerana setiap huruf, semua ada hak. Sama macam huruf. Huruf ni tuan-tuan, setiap huruf ni kita kena keluarkan mengikut hukum tersebut. Dekat mana keluarnya huruf ba, kena keluarkan dengan betul. Bukan satu ayat tuan-tuan, setiap perkataan. Tambahan pula dalam surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah, setiap huruf dalam Al-Fatihah, kita kena tunaikan hak huruf tersebut. Tak boleh tak tunaikan. Mesti tunaikan. Jadi soalan dia sekarang tuan-tuan, macam mana kita nak tunaikan? Macam mana kita nak tunaikan hak ni tuan-tuan? Dengan kita belajar tajwid. Belajar ilmu tajwid. Inilah yang paling penting dalam kehidupan kita. Tanpa Al-Quran kita tak boleh hidup tuan-tuan. Tanpa kita membaca Al-Quran dengan betul, kita hidup tak tenang. Sebab yang datangnya ketenangan dalam diri kita adalah dengan kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu cara untuk kita mengingati Allah Subhanahu wa taala, dengan kita belajar ilmu Allah. Ilmu kalamullah. Macam mana kita nak baca Al-Quran dengan betul, macam mana kita nak baca Al-Quran dengan tepat. Faham ke tak faham tuan-tuan? Tulis di ruangan komen. Faham ke tak faham? Apa maksud tajwid dari sudut bahasa tuan-tuan? Itu kita mempercantikkan, memperindahkan. Dan kalau kita tengok di sini istilah. Istilah dalam kaedah tajwid adalah ilmu mengatur cara. Cara mengeluarkan setiap huruf dan makhrajnya yang betul. Serta menunaikan hak-hak huruf tersebut.
Itulah yang paling penting dalam ilmu tajwid. Bukan sekadar baca tuan-tuan. Mungkin semua orang boleh baca. Tapi soalannya, boleh ke kita baca dengan kaedah, dengan hak yang sepatutnya? Kita kena tanya balik diri kita. Kita baca Al-Quran sekarang ni, macam mana tuan-tuan? Adakah kita baca betul? Ataupun hanya sekadar keluar di mulut saja tuan-tuan? Ada ke tak ada kesan apabila kita baca Al-Quran tu masuk ke dalam hati kita? Salah satu cara lagi tuan-tuan untuk kita pastikan macam mana ayat Al-Quran tu nak bagi kesan kepada kita. Dengan kita, pertama sekali dengan kita faham maknanya. Yang kedua adalah kita keluarkan. Kita keluarkan setiap huruf dan makhraj yang betul dan yang tepat ni tuan-tuan. Disebabkan itu insya-Allah kita boleh rasa asar ataupun kesan daripada Al-Quran. Inilah tuan-tuan kelas yang saya akan ajar pada tuan-tuan. Di mana kita kenal satu persatu hukum tajwid. Daripada awal sehinggalah akhir. Dan kenapa namanya Qirtas tuan-tuan? Kenapa namanya Qirtas kalau tuan-tuan lihat di sini? Kenapa namanya Qirtas? Itu maknanya Qirtas dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, Qirtas membawa maksud sehelai kertas. Jadi apa kaitan Qirtas dengan kelas kita tuan-tuan? Kaitan dia adalah kita akan belajar satu hari satu muka. Kita akan faham, kita akan kaji satu persatu. Biar lambat tuan-tuan, yang penting kita dapat semua. Daripada kita cepat-cepat nak habiskan kitab, tapi kita tak faham satu pun. Dan yang paling penting, sehari selembar di mana kita dapat amal. Walaupun benda tu kecil, ilmu tu kecil tuan-tuan, tapi yang penting dalam kehidupan kita adalah kita dapat amalkan tajwid tersebut. Itulah kita punya goal tuan-tuan. Untuk kita membaca Al-Quran ni, tak banyak tuan-tuan. Tak banyak nak baca Al-Quran satu duduk, tidak. Kita nak baca Al-Quran ni sehari selembar. Biar sikit, yang penting dapat tuan-tuan. Kita dapat kesan, kita dapat asar tu tuan-tuan. Apa yang kita belajar. Bukan sekadar kita kaji semua apa dalam tajwid, tapi kita tak amal. Sekali lagi tuan-tuan, wadih ke tak wadih? Wadih ke tak wadih tuan-tuan? Ada soalan ke tak ada soalan? Berkaitan kelas ni, ada soalan ke tak ada soalan? Kalau kita belajar sehari selembar, tuan-tuan lebih mudah faham. Berbanding satu hari 3 muka surat. Susah untuk kita faham. Lebihan pula, kita mungkin ada yang dah berumur tuan-tuan. Jadi susah kita nak faham Al-Quran, susah kita nak faham tajwid tu. Kalau kita terus 3 muka surat satu hari, 4 muka surat, tak boleh. Sebab itulah wujudnya Qirtas, iaitu sehari selembar untuk mengajar tuan-tuan, iaitu kita belajar satu persatu. Perlahan-lahan. Yang penting kita dapat, itulah yang paling penting tuan-tuan. Bukan kita kejar nak habis. Bukan. InsyaAllah tuan-tuan, kelas ni mungkin berkemungkinan besar selama 5 ke 6 bulan. 5 ke 6 bulan kita akan belajar tajwid, ilmu tajwid. Ilmu asas untuk kelas tajwid. Mungkin ada yang dah pernah belajar ni tuan-tuan, tapi tak ingat nama, tak ingat istilah. Tuan-tuan boleh join Qirtas sehari selembar. Mungkin ada yang dah kosong, tak pernah belajar langsung, pun boleh join kelas Qirtas sehari selembar. Sesuai untuk semua tuan-tuan. Sesuai untuk semua orang yang dahagakan ilmu, yang nak mencari ilmu, sesuai tuan-tuan. Tidak ada halangan, yang muda sehinggalah yang tua. Yang kecil sehinggalah yang besar. Tiada halangan untuk kita belajar ilmu agama. Yang paling penting kita ada niat untuk kita belajar. Saya nak belajar. Tak kisah jam berapa, pukul berapa. Yang penting saya nak belajar ustaz. Itulah yang kita inginkan tuan-tuan. Semua boleh belajar.
tiada halangan tuan-tuan. Terbaik tuan-tuan. Itulah tuan-tuan, kelas kita ni insya-Allah akan berlangsung selama 5 bulan sehinggalah 6 bulan. Kita akan kaji semua tajwid. Apa yang ada dalam ilmu tajwid daripada hukum mad, hukum izhar, semua kita akan belajar tuan-tuan. Saya tidak akan terang panjang berkaitan kelas kita pada malam ni. Soalan saya tuan-tuan, dapat ke tak dapat tuan-tuan? Kelas Qirtas sehari selembar ni macam mana? Dapat ke tak dapat? Dan inilah tuan-tuan modul kita insya-Allah. Sesiapa yang join kelas kita insya-Allah akan dapat modul. Sekarang saya tengah cuba untuk printkan kitab kita. Semua ada beserta dengan contoh ayat Al-Quran. InsyaAllah tuan-tuan ada faedah dalam kitab kita ni, insya-Allah. Ada soalan ke tak ada soalan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah? Insya-Allah. Terbaik tuan-tuan. Jadi di sini saya tuan-tuan, insya-Allah kelas kita ni akan bermula pada esok. Bermula pada hari Selasa untuk kelas tajwid dan kelas makhraj akan bermula pada hari Khamis. Sama pada jam 8.30 pagi dan pada waktu malam pada 8 malam. Setiap hari Selasa dan setiap hari Khamis. Selasa untuk kelas tajwid dan Khamis untuk kelas makhraj. Jadi sesiapa yang nak belajar tuan-tuan, boleh kontak dengan saya. Mungkin ada yang tak pernah, mungkin ada yang ada nombor saya dan mungkin ada yang tiada nombor saya akan bagi pada tuan-tuan dan puan-puan. Mana yang nak belajar, ada 2 modul, satu kitab tajwid dan satu kitab makhraj. Dua-dua ni tuan-tuan, ada kitab tajwid dan ada kitab makhraj. Tuan-tuan boleh join, sesiapa yang berminat untuk join kelas kita pada malam ini, pada esok, insya-Allah. Yang nak join kelas kita, harganya sangat-sangat murah tuan-tuan. 50 untuk satu kelas tuan-tuan. 50 untuk satu kelas tajwid dan 50 untuk kelas makhraj. Dan ada satu kelas lagi tuan-tuan, mungkin ada yang nak betulkan bacaan Al-Quran, nak baca Al-Quran tapi tak yakin tuan-tuan. Jangan risau, insya-Allah saya akan bimbing tuan-tuan. Yang nak tahu lebih lanjut berkaitan kelas Qirtas sehari selembar, tuan-tuan boleh DM, boleh chat dengan saya berkaitan dengan kelas. Wadih ke tak wadih tuan-tuan? Yang nak betulkan bacaan, nak baca Al-Quran berseorangan, tiada masalah. Berkumpulan pun boleh. Nak baca daripada awal sehinggalah khatam pun boleh tuan-tuan, tiada masalah. Yang penting tuan-tuan betul-betul nak baca Al-Quran, nak belajar Al-Quran. Wadih ke tak wadih tuan-tuan? Wadih, terbaik tuan-tuan. Jadi yang nak belajar, nak teruskan pengajian, boleh WhatsApp dengan saya. Yang tiada WhatsApp saya akan berikan nombor saya 011 6784 011 6784 4507. Ini tuan-tuan nombor saya. Sebarang ada pertanyaan, tuan-tuan boleh kontak dengan saya. InsyaAllah saya akan terangkan pada tuan-tuan macam mana nak join kelas. Sangat mudah tuan-tuan. Tuan-tuan bagi nama tuan-tuan, tuan-tuan tunjuk resit, tuan-tuan dah boleh join masuk kelas Qirtas sehari selembar. Itulah tuan-tuan penerangan kelas percubaan pada malam yang mulia ini. InsyaAllah tuan-tuan boleh faham apa yang cuba saya sampaikan pada tuan-tuan. Dan sekali lagi tuan-tuan, yang betul-betul faham, yang betul-betul jelas, tuan-tuan boleh tulis Alhamdulillah di ruangan komen. Yang jelas, yang ada soalan,
boleh tanya tuan-tuan, dan yang faham dan yang jelas boleh tulis Alhamdulillah di ruangan komen. Terima kasih banyak tuan-tuan yang hadir. Semoga tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita terus istiqamah dalam membaca Al-Quran dan belajar Al-Quran. Insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Semoga semua urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan jazak. Barakallahu fikum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.